Assalamualaikum dan salam sejahtera, wahai para pendengar yang budiman. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya yang telah lama menjadi bahan perbincangan dalam kalangan pemikir dan pencinta falsafah sosial, iaitu buku Majoriti Senyap atau dalam bahasa asalnya. Buku ini ditulis oleh seorang penulis dan pemikir bebas Cina, Wang Xiaobo. Beliau dikenali dengan gaya penulisan yang tajam, sinis, namun penuh dengan humor dan kemanusiaan. Dalam kupasan mendalam sepanjang 10,000 patah perkataan ini, kita akan mengupas setiap lapisan pemikiran yang terkandung dalam buku ini, menghubung kaitkan dengan realiti kehidupan kita, dan mungkin mencabar cara kita melihat dunia. Sebelum kita menyelami isi buku, marilah kita mengenali sedikit latar belakang penulisnya. Wang Xiaobo dilahirkan pada tahun 1952 di Beijing, dan beliau hidup melalui zaman revolusi kebudayaan di China. Pengalaman pahit manis Kim yang membentuk cara pemikirannya yang unik. Beliau bukan sahaja seorang penulis, tetapi juga seorang intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di sebalik tirai besi. Malangnya, beliau meninggal dunia pada usia muda, 45 tahun, akibat serangan jantung. Namun, warisan pemikirannya terus hidup melalui tulisan-tulisannya, terutamanya Majoriti Senyap. Apakah yang dimaksudkan dengan Majoriti Senyap? Istilah ini mungkin kedengaran biasa, tetapi dalam konteks buku ini, ia membawa makna yang mendalam. Wang Xiaobo menggunakan frasa ini untuk merujuk kepada golongan orang yang tidak bersuara, yang tidak menyuarakan pendapat mereka dalam masyarakat. Mereka mungkin ramai, tetapi mereka diam. Mengapa mereka diam? Adakah kerana takut? Atau kerana mereka tidak peduli? Buku ini cuba menjawab persoalan ini dengan cara yang menusuk kalbu. Bab pertama buku ini membincangkan tentang kebebasan berfikir. Wang Xiaobo menegaskan bahawa manusia dilahirkan dengan akal untuk berfikir, tetapi seringkali akal itu dibelenggu oleh pelbagai bentuk kekangan sama ada dari segi politik, sosial, maupun budaya. Beliau mengkritik sistem yang menggalakkan pemikiran seragam, di mana orang takut untuk menjadi berbeza. Dalam masyarakat moden, kita sering melihat fenomena ini di media sosial, di mana suara yang lantang sering diredamkan oleh algoritma atau oleh tekanan kumpulan. Wang Xiaobo mengingatkan kita bahawa dia bukanlah satu pilihan yang selamat, ia adalah satu bentuk penindasan yang paling halus. Seterusnya, beliau membincangkan tentang kepentingan membaca dan menulis. Wang Xiaobo sendiri adalah seorang pembaca tegar. Beliau percaya bahawa membaca membuka minda, manakala menulis adalah alat untuk meluahkan kebenaran. Dalam esei-eseinya, beliau sering merujuk kepada karya-karya besar dari barat seperti George Orwell, Bertrand Russell, dan juga novelis-novelis Rusia. Beliau tidak takut untuk membandingkan pemikiran timur dan barat, serta menunjukkan kelemahan masing-masing. Bagi beliau, seorang intelektual sejati tidak boleh hanya duduk diam. Dia mesti melawan kejahilan dengan pena. Salah satu tema utama dalam buku ini ialah kritikan terhadap birokrasi dan autoritarianisme. Wang Xiaobo menggunakan pengalaman peribadinya semasa bekerja di ladang kolektif pada zaman revolusi kebudayaan untuk menggambarkan betapa bodohnya sistem yang memaksa semua orang berfikir sama. Beliau menceritakan kisah-kisah lucu tetapi pahit tentang bagaimana para petani terpaksa menanam padi di tanah yang tidak sesuai hanya kerana arahan dari atas. Hasilnya, bencana kelaparan. Bagi Wang Xiaobo, ini adalah contoh jelas bagaimana majoriti yang senyap menjadi mangsa kepada keangkuhan segelintir orang yang berkuasa. Di samping itu, Wang Xiaobo juga membincangkan tentang seks dan moraliti. Beliau terkenal dengan pandangannya yang terbuka mengenai seksualiti, suatu topik yang tabu di China pada zamannya. Beliau berpendapat bahawa masyarakat sering menggunakan moraliti palsu untuk mengawal kebebasan individu. Dalam bab-bab tertentu, beliau mengkritik kemunafikan masyarakat yang menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor, tetapi pada masa yang sama ia dipenuhi dengan hasrat tersembunyi. Pendekatan Wang Xiaobo adalah untuk membongkar kepalsuan ini dengan humor dan logik. Satu lagi esei yang menarik dalam buku ini adalah mengenai kebodohan. Wang Xiaobo berkata, kebodohan bukanlah ketiadaan kecerdasan, tetapi keengganan untuk menggunakan kecerdasan itu. Beliau melihat kebodohan sebagai satu pilihan, bukan takdir. Ramai orang memilih untuk bodoh kerana ia lebih selesa. Mereka tidak mahu mempersoalkan, tidak mahu mencabar, dan tidak mahu berubah. Inilah yang menjadikan majoriti senyap terus diam. Mereka takut akan akibat daripada berfikir secara bebas. Dalam esei tentang sains dan teknologi, Wang Xiaobo menunjukkan sikapnya yang kritis terhadap kemajuan tanpa kemanusiaan. Walaupun beliau menghargai sains, beliau juga memberi amaran bahawa teknologi boleh menjadi alat penindasan jika tidak digunakan dengan bijak. Contohnya, beliau bercakap tentang penggunaan telefon bimbit dan internet pada zamannya yang masih awal. Beliau meramalkan bahawa teknologi boleh menjadikan manusia lebih terasing, lebih mudah dikawal, dan lebih senyap. Hari ini,
ramalan itu menjadi kenyataan. Selain itu, Wang Xiaobo juga menulis tentang seni dan kebudayaan. Beliau percaya bahawa seni yang tulen tidak boleh dipaksa. Seni harus lahir daripada kebebasan jiwa. Beliau mengkritik seni propaganda yang digunakan oleh negara untuk tujuan politik. Menurutnya, seni seperti itu tidak bernilai kerana ia tidak jujur. Seni yang hebat adalah yang mencabar, yang membuatkan orang berfikir, dan yang menggugah perasaan. Sekarang, mari kita menyelami lebih dalam tentang konsep kebebasan negatif dan kebebasan positif yang diutarakan oleh Wang Xiaobo. Beliau meminjam idea daripada Isaiah Berlin. Kebebasan negatif adalah bebas daripada campur tangan. Kebebasan positif adalah bebas untuk mencapai potensi diri. Wang Xiaobo berpendapat bahawa dalam masyarakat moden, kedua-dua jenis kebebasan ini sering diabaikan. Orang diberi ilusi kebebasan, tetapi kenyataannya mereka diperangkap dalam sistem yang mengawal setiap langkah mereka. Majoriti senyap tidak sedar bahawa mereka tidak bebas. Mereka hanya mengikut arus. Kita juga perlu membincangkan tentang pemikiran Wang Xiaobo mengenai pendidikan. Beliau mengkritik sistem pendidikan yang hanya mementingkan peperiksaan dan hafalan, bukannya pemikiran kritis. Beliau menceritakan pengalamannya sebagai pelajar yang bosan di sekolah dan bagaimana beliau lebih banyak belajar di luar bilik darjah. Dalam era maklumat hari ini, pendidikan masih lagi bersifat satu hala. Pelajar diajar untuk menerima jawapan, bukan untuk bertanya soalan. Inilah yang melahirkan generasi majoriti senyap yang baharu. Apakah yang boleh kita pelajari daripada buku ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita perlu berani bersuara. Wang Xiaobo mengingatkan kita bahawa diam tidak selamanya selamat. Jika kita tidak bersuara, orang lain akan bersuara untuk kita, dan suara mereka mungkin tidak mewakili kepentingan kita. Kedua, kita perlu memupuk pemikiran kritis. Jangan menerima sesuatu begitu sahaja. Soal, cari bukti, dan buat keputusan sendiri. Ketiga, kita perlu menghargai kebebasan individu. Setiap orang berhak untuk menjadi berbeza, dan perbezaan itu harus dihormati. Saya ingin berkongsi satu petikan terkenal dari Wang Xiaobo dalam buku ini. Saya tidak mahu menjadi majoriti yang senyap. Saya mahu hidup dengan cemerlang dan mati dengan bermaruah. Petikan ini mencerminkan semangat penulis yang tidak mahu tunduk kepada tekanan masyarakat. Bagi beliau, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang penuh dengan pilihan sedar, bukan kehidupan yang hanya mengikut norma. Dalam konteks Malaysia, buku majoriti senyap ini sangat relevan. Kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan agama. Seringkali, suara-suara minoriti ditenggelamkan oleh arus perdana. Ramai yang memilih untuk diam kerana takut akan konflik. Wang Xiaobo mengajar kita bahawa konflik tidak semestinya buruk. Konflik yang sihat boleh membawa kepada perubahan positif. Yang penting adalah kita bersedia untuk mendengar dan berdebat secara rasional. Sekarang, saya ingin mengajak anda merenung sejenak. Adakah anda termasuk dalam majoriti senyap? Adakah anda pernah merasa tertekan untuk diam? Atau adakah anda seorang yang berani menyuarakan pendapat walaupun terpaksa menanggung risiko? Buku ini bukan sekadar bacaan, tetapi satu panggilan untuk bertindak. Ia memanggil kita untuk bangkit dari kesenyapan dan menggunakan suara kita untuk kebaikan bersama. Kita juga tidak boleh lupa bahawa Wang Xiaobo menulis dengan gaya yang ringan tetapi berbobot. Beliau menggunakan analogi dan humor untuk menyampaikan kritik yang pedas. Contohnya, beliau membandingkan masyarakat yang menindas dengan sebuah kandang babi di mana semua babi diberi makan dan dijaga, tetapi akhirnya akan disembelih. Ini adalah metafora untuk kehidupan yang selesa tetapi tidak bermakna. Kita mungkin selesa dalam kesenyapan kita, tetapi adakah kita benar-benar hidup? Satu lagi aspek penting dalam buku ini adalah tentang peranan intelektual dalam masyarakat. Wang Xiaobo percaya bahawa intelektual harus menjadi suara hati nurani. Mereka tidak boleh menjadi alat kuasa. Mereka harus berani mengkritik walaupun kritikan itu tidak popular. Dalam masyarakat moden, golongan intelektual seringkali terperangkap dalam menara gading mereka, berbicara sesama sendiri tanpa menyentuh realiti rakyat jelata. Wang Xiaobo menyeru agar intelektual turun ke bumi dan melibatkan diri dengan isu-isu sebenar. Seterusnya, mari kita bahas tentang ACE anjing-anjing dan manusia dalam buku ini. Wang Xiaobo mengisahkan tentang seekor anjing yang dilatih untuk patuh, tetapi akhirnya ia kehilangan naluri semula jadinya. Ini adalah analogi untuk manusia yang terlalu patuh kepada sistem sehingga kehilangan kemanusiaan mereka. Beliau mengkritik budaya kepatuhan buta yang diamalkan dalam banyak organisasi dan negara. Patuh itu perlu, tetapi patuh tanpa berfikir adalah berbahaya. Buku ini juga mengandungi esei tentang cinta dan hubungan.
Wang Xiaobo menulis tentang cinta sebagai satu bentuk kebebasan yang paling murni. Cinta tidak boleh dipaksa, dan cinta sejati sentiasa bersifat sukarela. Beliau mengkritik perkahwinan yang diatur atau dipaksa oleh keluarga, di mana individu menjadi boneka tradisi. Dalam masyarakat Asia, isu ini masih hangat. Ramai yang terpaksa berkahwin bukan kerana cinta, tetapi kerana tekanan sosial. Wang Xiaobo mengajak kita untuk berani memilih jalan sendiri. Semakin kita membaca buku ini, semakin kita sedar bahawa Wang Xiaobo bukan sekadar seorang penulis, tetapi seorang ahli falsafah. Beliau menyentuh aspek-aspek asas kewujudan manusia, kebebasan, kebenaran, keadilan, dan cinta. Beliau menulis dengan penuh empati tetapi juga dengan ketajaman ilmu bedah. Setiap esei bagaikan jarum yang menusuk gelembung kepalsuan. Saya ingin membincangkan satu lagi esei yang sangat menyentuh, iaitu mengenai kehidupan dan kematian. Wang Xiaobo menulis tentang ketidakadilan hidup, tentang bagaimana orang yang baik sering menderita sementara orang yang jahat hidup mewah. Beliau tidak memberikan jawapan yang mudah. Sebaliknya, beliau mengajak kita untuk menerima ketidakpastian ini dan terus berjuang untuk kebaikan walaupun tanpa jaminan ganjaran. Inilah yang dipanggil keberanian wujud. Bagi anda yang mungkin tertanya-tanya bagaimana cara untuk membaca buku ini dengan lebih mendalam, saya cadangkan anda mengambil nota setiap kali membaca satu esei. Cuba kaitkan dengan pengalaman pribadi anda. Tanya diri sendiri, adakah saya pernah menjadi majoriti senyap? Dalam situasi apa saya patut bersuara? Apakah yang menghalang saya? Dengan cara ini, buku ini bukan sekadar bacaan tetapi satu alat transformasi diri. Sekarang kita masuk ke bahagian kritikan. Ada juga pihak yang mengkritik Wang Xiaobo sebagai terlalu sinis dan pesimis. Beliau jarang memberikan penyelesaian konkret. Sebaliknya, beliau lebih banyak membongkar masalah. Tetapi bagi saya, itu adalah kekuatan bukunya. Kadang-kadang, sebelum kita boleh menyelesaikan masalah, kita perlu melihatnya dengan jelas. Wang Xiaobo memberikan cermin yang jernih kepada masyarakat. Terserah kepada kita sama ada kita mahu membersihkan wajah kita atau memecahkan cermin itu. Dalam era digital ini, di mana suara setiap orang boleh didengar melalui media sosial, namun ironinya majoriti masih senyap. Mengapa? Kerana kita takut dengan troll, takut dengan pembatalan budaya, takut dengan kehilangan pekerjaan. Wang Xiaobo hidup pada zaman yang lebih keras, di mana bersuara boleh bermakna buang negeri atau penjara. Namun beliau terus menulis. Ini menunjukkan bahawa ketakutan adalah halangan yang boleh diatasi. Saya ingin mengakhiri sesi kupasan ini dengan satu mesej peribadi. Wang Xiaobo menulis bukan untuk populariti, tetapi untuk kebenaran. Dan walaupun beliau sudah tiada, kata-katanya masih bergema. Saya berharap melalui kupasan 10,000 patah perkataan ini, anda mendapat sedikit inspirasi untuk tidak lagi menjadi sebahagian daripada majoriti senyap. Mulakan dengan perkara kecil. Luahkan pendapat anda dalam perbualan, tulis catatan, kongsikan idea. Suara anda bernilai. Sebelum saya beredar, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar kupasan ini. Jika anda suka dengan kandungan sebegini, sila like, komen, dan subscribe. Saya akan terus menghasilkan kupasan mendalam untuk buku-buku lain yang mencabar minda. Jumpa lagi dalam video akan datang. Ingat, jangan diam. Bersuaralah. Kerana diam tidak pernah mengubah apa-apa. Salam perjuangan.